Berapa ramai yang akan jaga iman dia? Ramai orang apabila diuji, dia gugur. Sembang ni kemas tuan-tuan, nak sembang kemas ni boleh. Lepas subuh makan roti canai kita sembang kemas. Tapi nak lawan sungguh ni, terpaksa bergadai menghadapi cabaran, diuji, diambil harta, ditekan kedudukan, dihina, dikutuk, dipertikaikan, dilontarkan kata-kata yang berat. Dah kali aku menaknya bukan tak mau abang dia pun, nanti takut dia marah. Marah pun tak sanggup dah kita. Sebagai ustaz-ustaz ni, tuan-tuan tak terlibat ni, awak tak abang, ada apa kata benda tu tak boleh, salah. Takut lagi dia kata aku apa pula. Tak berani. Bukan orang kata nak sembelih, nak kata Wahabi pun terkejut dah. Yalah, bukan orang kita setuju dengan Wahabi tu, tapi tak berani, aku takut kena Wahabi pula. Balik kampung senyap, tengok orang buat khurafat apa, tak berani kata apa. Orang kata pasal apa orang buat khurafat, tak tegur sikit. Duduk sekali pula, duduk nampak tangkap gambar senyum selfie sekali. Tak ada, ni dakwah bil hikmah. Hikmah apa dia? Tak tahulah kalau hikmah sungguh, tapi sebahagian besar tu kerana kepentingan diri sendiri. Tuan-tuan, apabila kita tahu hal itu, apabila kita menghadapi cabaran, maka sebab itu kita perlu untuk meminta supaya Allah mensabatkan, kan, menetapkan langkah-langkah kita. Sebab tu Allah kata, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu, Allah tetapkan langkah-langkah kamu. Tapi kalau mula dakwah duk fikir berapa sekali kuliah orang bagi berapa ni, lepas pada tu dia kata, ustaz jangan duk cakap dah bab kemarin orang kampung tak suka. Padahal betul. Aku depa tak suka benda tu nak kena habaq juga. Kalau depa tak suka, depa tak panggil mengajar. Tak panggil mengajar, 1.5 hilang. Kacau. Contohlah kan, baru 1.5 orang takut dah. Belum lagi kena tangkap masuk dalam. Hadirin dan hadirat, Allah kata in tansurullah, jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tapi kena niat tolong Allah. Bukan saja tolong, wa yuthabbit aqdamakum, dia kukuhkan langkah-langkah kamu. Nabi sendiri ajak kita, Quran ajak kita, bila nak lawan ni minta Allah kukuhkan. Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Tetapkan langkah-langkah kami, ampun dosa kami, tetapkan langkah-langkah. Tuhan kata warabatna ala qulubihim, kami ikat qulub mereka. Warabatna ala qulubihim idh qamu, ketika mereka bangun berdiri. Dan insya-Allah kita tafsirkan lagi apa maksud bangun berdiri, azan.